ada banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menghidupkan malam Lailatul Qadar kita. Pertama sekali, bila kita sebut Ramadan, Ramadan juga dipanggil dengan Syahrul Quran. Apa maknanya? Bulan Al-Quran. Kenapa bulan Al-Quran? Sebab kalau kita mengikut sirahnya, kisah sirah penurunan Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz sampailah ke Baitul Izzah, langit dunia ini, Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Bila berlakunya? Bulan Ramadan. Bila berlakunya? Pada malam Lailatul Qadar. Dia berlaku dalam dua fasa. Fasa pertama saya kata tadi, daripada Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah sekaligus. Dan daripada Baitul Izzah turun ke dunia ini, ke bumi ini secara beransur-ansur, diturunkan oleh Allah melalui Jibril AS pada baginda Rasulullah SAW selama 22 tahun plus. Barulah Quran itu diturunkan sempurna. Bila sebut Syahrul Quran, bulan Ramadan ini, maka kita fahamlah bulan Ramadan ini kita kena melipat gandakan bacaan Quran kita. Ya, di luar Ramadan kita baca Quran. Kalau di luar Ramadan satu hari katalah kita baca satu juzuk Quran. Dalam bulan Ramadan kita gandakan. Sebab bulan ni bulan dipanggil bulan Al-Quran.